ucapan takziah buat keluarga Allahyarham Ayatullah Ahmad Badawi, Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri tadi telah merakamkan ucapan takziah dan juga telah memaklumkan bahawa Bauduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Sultan Agong telah berkenan agar jenazah Allahyarham Tun Ahmad Badawi dimakamkan di Makam Pahlawan, dikebumikan di Makam Pahlawan. Dan sekarang kita akan ikuti proses tersebut. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sejumlah organisasi yang telah menangguhkan atau membatalkan majlis sebagai tanda penghormatan di atas pemergian Allahyarham. Allahyarham Tun seorang negarawan yang dalam, in the words of Yang Berhormat Perdana Menteri, seorang negarawan yang membumi. Dan saya secara peribadi juga turut merakamkan ucapan takziah buat keluarga Allahyarham. Dan semestinya bagi Kementerian Komunikasi saya akan minta supaya profil dan sedikit dokumentari tentang apa yang telah berjaya dilaksana sewaktu pentadbiran Perdana Menteri kelima di Ulang Sia sebagai tatapan terutama untuk generasi muda.